Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'd. Yang dihormati Jabatan Kuasa Masjid Muhajirin, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah dengan Islam. InsyaAllah pada malam tu kita akan sambung mentadabbur surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Boleh rujuk ibu yang telah kami share dalam grup komuniti. Pada minggu yang lalu telah kita bincang ayat yang kedua dan ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdu membawa dua makna, iaitu puji dan syukur. Manakala puji yang diajar dalam Islam, jika kita ikhlas nak puji dia, kita puji di belakang. Jangan kita puji di depan sehingga menyebabkan datang penyakit hati. Contohnya, handsome-lah kamu, cantiklah kamu, baiklah kamu ni. Kalau nak puji dia ikhlas, puji di belakang. Bila kita puji di depan, rosak hati dia. Dia akan jadi sombong, bongkak. Dia akan rasa dialah yang terpaling cantik, terpaling baik. Sedangkan Nabi ajar kita segala puji bagi Allah. Semuanya milik Allah. Kemudian bila kita menerima pujian, kembalikan segala pujian itu kepada Allah, kerana Allah lah pemilik segala pujian. Melainkan kita berdepan dalam situasi bagaimana Khadijah hendak menenangkan baginda Rasulullah, maka nak tenangkan seseorang, kita puji dia. Jadi hari ni kita masyarakat berdepan dengan banyak penyakit anxiety, kerisauan yang melampau, depression, kemurungan yang melampau. Jadi kita nak tenangkan orang yang begini, kita puji dia. Kemudian alhamdulillah membawa makna syukur. Kita belajar bahawa kita mesti rasa cukup walaupun sikit. Dan golongan yang syukur ini Allah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang syukur. Dan nak hadirkan rasa cukup, kita mesti lihat orang yang lebih teruk daripada kita. Ada orang yang tak ada makanan terus, kita sekurang-kurangnya boleh makan nasi dan telur. Masuk ayat ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, kita telah bahas sehingga lumat. Ar-Rahman untuk semua, Ar-Rahim untuk orang beriman sahaja. Maka malam ini kita masuk ayat yang seterusnya, ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Muka surat 10.
Maliki atas wazan fa'ilun, pemilik, pelaku. Dalam wajah qiraat yang lain, kita Hafs an Asim. Kalau dalam wajah yang lain dia baca Maliki Yaumiddin, pun betul juga. Kekuasaan, menguasai. Tapi dalam ayat ni Maliki, yang pemilik, pemilik hari pembalasan, Yaumiddin. Iaitu yang menjadi hakim pada hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari perhitungan amal dan hari persidangan yang dijalani seluruh makhluk. Tidak ada hakim selain Allah. Para manusia diperhitung satu persatu amalan, kemudian dimasukkan ke dalam neraka atau syurga. Jadi Yaumiddin merujuk kepada hari pembalasan. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut atas dunia ni semua amalan, semua tingkah laku kita, hukuman dia akan ditangguh, kecuali satu kesalahan ni, iaitu derhaka pada ibu dan ayah. Siapa yang derhaka pada mak ni, derhaka pada ibu ni, Allah akan bagi hukuman langsung, segera. Sebab itu kisah si Tanggang, kisah si Tanggang, bila anak tu derhaka pada ibu sumpah, sumpahan itu kena langsung, secara on the spot. Allah tak tangguh. Sebab benda ni disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan maksiat kemungkaran, mencuri, merompak, minum arak. Sebab itu ada setengah orang ni, dia jealous. Anak muda ni, dia ni bergetar iman ni, tahan nak buat maksiat. Tak nak couple, tak nak berzina. Kawan-kawan dia ni habis dah berzina sana sini. Kemudian dia merajuk kepada Allah Ta'ala. Dia kata, aku ini tahan buat maksiat, tapi result periksa teruk. CGPA 2.0, 1.8. Yang kawan buat maksiat sampai minum arak ni 4 flat. Dia kata apa kat Allah? Ini tak adil. Ini yang dihadapi oleh hamba Allah yang struggle. Jadi di sini terujinya iman. Terujinya iman. Kalau betul-betul iman kepada Allah, terus konsisten tahan diri daripada buat maksiat. Nak duduk? Sampai satu hari insya-Allah dapatlah keputusan yang cemerlang. Nak dah. Mak bagi main kawan. Saya percaya. Sampai di akhirat, sebab tu sampai di akhirat nanti, yang pelajar yang berzina tadi walaupun dia 4 flat, pada hari akhirat nanti dia tak boleh lari lah. Hari itu tak ada pilihan, mesti wajib kena hukum. Sebab itu sebab ada sahabat ni, dia datang jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, aku berzina. Kemudian Rasulullah suruh dia tanya, kamu ni betul tak betul ni? Waras tak waras ni? Rasulullah tanya sahabat dia ni, waras ke tidak? Waras. Rasulullah suruh dia balik dulu. Esok datang balik. Esok tu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berzina. Hukum aku. Kamu ni waras tak waras ni? Aku waras Rasulullah.
Kemudian bila didapati, diyakini bahawa dia dalam keadaan waras, maka barulah dia dihukum rejam dengan batu. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab hukuman di atas dunia jauh lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Sebab tu sahabat ni yang dia faham begini, dia menghukum diri dia di atas dunia, siap-siap supaya dia balik, dia mati di alam akhirat bersih daripada dosa. Sebab tu diri kita ni kena sedar kita banyak buat dosa. Atas dunia ni, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bab taubat, bab minta ampun, dia kena cepat-cepat. Allah guna wasari'u, cepat-cepat. Berbanding kalau bab rezeki atas dunia, Allah guna fantashiru, bertebaranlah kamu, relax saja. Jangan risau, rezeki ni Allah dah susun, Allah dah tetapkan. Mari di alam akhirat, sebab apa Allah wujudkan malaikat kiri dan kanan untuk catat, sedangkan Allah dah tahu kita buat dosa banyak mana, baik banyak mana, Allah tahu setiap daripada kita ni. Tapi kenapa Allah suruh malaikat tulis suratan amalan? Benda ni bukan untuk Allah, Allah dah maklum dah, Allah tahu lebih daripada itu lagi. Benda ni adalah untuk kita. Mari di akhirat, yaumala yakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang mana hari Allah kunci mulut, Allah bagi tangan kaki bercakap. Apa maksud dia? Maksud dia, mari alam ni kita dah tak boleh nak tipu dah. Dah ada bukti, suratan amalan. Dosa banyak mana, baik banyak mana. Sama ada kita terima suratan amalan ni tangan kanan, alhamdulillah, nasib baik. Terima tangan kiri, nasib malang. Ashabul yamin, golongan kanan, ashabus shimal, golongan kiri. Surah Waqiah. Pada waktu ni, tuan-tuan bayangkan, kita dihimpunkan di padang mahsyar. Muhammad, ada satu skrin besar di padang mahsyar, seorang demi seorang dipertontonkan kehidupan dia daripada kecil sampai ke besar. Tuan-tuan bayangkan berapa juta-juta manusia, ribuan manusia pada waktu tersebut. Sampaikan ada orang yang tak tahan. Aku tak tahan nak tunggu dah. Ya Allah, masukkan aku terus dalam neraka. Macam tu tuan. Nak kata lamanya kena tunggu. Pada waktu tu juga ada yang tenggelam dengan peluh sendiri, matahari sejengkal, dalam keadaan berbogel. Lalu isteri Rasulullah tanya, Rasulullah, malu aku macam ni, dihimpunkan dalam keadaan berbogel. Nabi kata apa? Waktu ni tak sempat nak rasa malu, sebab terlampau terkejut dengan kedahsyatan mahsyar. Kemudian dipanggil seorang demi seorang, dihisap satu persatu. Nak kata hisap Allah ni jauh, audit Allah ni jauh lebih terperinci di atas dunia, sehingga kan seorang yang bawa kayu tu milik tuan dia, kemudian dia ambil secongkeh, kemudian dia apa kita panggil, cungkil gigi dia, itu pun ditanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi ajar kita untuk berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah kami dengan hisap yang ringan. Janganlah detail, janganlah terperinci. Kami ni banyak dosa. Bila PPD turun awal tu, check file. Ada 20 item
Jangan cek satu-satu. Itulah umpama dia. Cek satu-satu habis ni. Minit mesyuarat tak siap, tak lengkap, bunga surat tak ada. Contoh. Jadi kita doa ke Allah supaya Allah hisap kita ni, bagilah hisap yang ringan. Janganlah terperinci sampai macam tu sekali. Jadi waktu tu Allah lah menjadi satu-satunya hakim. Tak kira lah kamu ni raja ke, kuli ke, sama Allah hisap. Satu-satu. Lepas hisap itu, barulah lalu titian sirat. Titian sirat ni bukan besar pan Borneo, ataupun besar jambatan, bukan. Lebih nipis daripada sehelai rambut. Logik akal memang tak logik. Memang tak logik dah. Dia masuk alam akhirat ni dia tak ada logik dah. Jadi atas titian sirat ni ada pelbagai ragam. Ada manusia Basah. Dia air cicing. Cicing. Cik Tanas. Basah. Allah. Ni macam mana ni? Kena ada pengganti ni. Ni kat luar, Mat. Ada orang yang dia lalu sepatas kuda, sepatas kilat. Ada orang yang lalu merangkak. Ada yang dia ikut cahaya sebesar ibu jari. Ikut cahaya ibu jari tu. Kemudian cahaya tu patah balik, lama-lama terjatuh. Terjatuh tu bawah titian sirat tu apa dia? Neraka. Dan neraka ni bentuk dia gaung. Ada orang melawak, dia kata, mana muat neraka? Daripada zaman Nabi Adam sampai kita, muat ke nak tanggung juta-juta manusia ni? Dia tak macam tu, tuan. Dia tak macam tu. Dalam dia tu, sedalam-dalam, sampaikan jatuh di tebing tu, puluhan tahun, ribuan tahun baru sampai. Mampu sangat nak tanggung. Jatuh dalam neraka. Api neraka bukan sama macam api dunia, warnanya merah, biru, bukan. Api neraka warnanya hitam. Kenapa warnanya hitam? Waquduhan wal hijarah. Kerana bahan bakar dia daripada annas hijarah, daripada manusia dan batu-batu. Batu-batu apa? Berhala. Muhammad main kat lu. Sebab itu bila dibakar terlampau lama sehingga apinya menjadi hitam, gelap. Gelap neraka. Tak. Muhammad main kat lu. Nampak. Main kat lu. Ini biru. Main kat lu. Main kat lu. Jangan cuci. Ini. Kemudian orang beriman, Allah bagi dia berjaya. Lalu sepatas kilat, di hujung titian sirat ada telaga Kausar. Nabi tunggu kat situ. Waktu umat lalu titian sirat lah, Nabi sujud. Nabi sujud doa ke Allah, ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Dan inilah keuntungan umat Nabi Muhammad, iaitu syafaat nubuwah. Layak untuk menerima syafaat Nabi bagi yang layak saja, yang beriman. Satu-satunya, the one and only Nabi yang diberi izin untuk memberi syafaat pada umat dia di akhirat. The one and only Nabi Muhammad. Nabi lain tak ada. Tak dapat speciality tu. Betapa kasih Nabi Muhammad pada umat dia. Di akhirat, Nabi sanggup sujud, tunggu umat dia di hujung titian sirat. Dan di telaga Kausar itulah orang datang minum haus. Ada yang kena halau,
Ada yang dapat minum. Kemudian lepas telaga Kausar, ni'mal masir, syurga, sebaik-baik tempat kembali. Malaikat Ridwan tunggu di situ dengan muka yang manis, yang tenang, yang bahagia. Dan ahli syurga belum masuk syurga lagi, dia dah tergamam bertahun-tahun sebab takjub dengan pintu gerbang syurga itu. Kemudian apabila melangkah masuk syurga, ada satu pohon yang rimbun, ada burung warna hijau yang berterbangan, ada bidadari, ada nahar, ada sungai yang mengalir tanpa ada tebing. Dan pada waktu ini Allah Ta'ala memberi izin kepada orang beriman untuk melihat Allah Ta'ala. Berbanding dengan ahli neraka yang terjunam masuk dalam neraka, na'udzubillah, yang apinya saling memanjat, dibakar sehingga lentur, lebur, daging terpisah daripada tulang, kemudian dijadikan semula dan dibakar semula. Jadi inilah keadaan hari akhirat yang sangat menakutkan, yang tidak ada seorang pun yang dapat terlepas daripada audit Allah Ta'ala. Baru ni FAM, Presiden FAM sebut 10 tahun ada kekhilafan audit FAM. Sebab tu kita tak heran bola sepak Malaysia ni bermasalah. PIBG pun kena audit. Jadi ini atas dunia. Atas dunia kita boleh nak kencing masa audit tu, nak tipu data ke ataupun tak buat audit, nak seleweng guna duit ke. Atas dunia ya boleh, tapi akhirat no. Yakhtimu ala afwahihim, Allah dah kunci mulut, tak boleh. Sampai kan nak kata ulama tasawuf ni, dia ajar kita bila kita nak semayang ni, biasanya kita akan semayang di satu tempat sahaja, tempat yang kita suka. Kalau di Masjid Madinah tu dia ada tiang tu dia ada nama dia. Tapi ulama ajar ni kalau nak semayang, kalau boleh banyakkan tempat. Hari ni semayang sini, esok semayang sana, semayang sini. Supaya apa? Tempat yang kita berdiri, rokok, sujud itu menjadi saksi di akhirat kelak. Sampai macam tu. Jadi atas dunia kita kena sabar. Kita kena faham kehakiman dia banyak bermasalah. Terutama sekali apabila kita menggunakan undang-undang barat, iaitu ketua hakim negara dilantik oleh Perdana Menteri. Itu kita punya undang-undang. Confirm ketua hakim tu takkan menghukum orang yang melantik dia. Ketua peguam negara. Itu yang kita hadapi masalah undang-undang sekarang, yang mana kehakiman itu tidak bebas, dipengaruhi oleh kuasa politik. Kemudian bila nak masuk dalam bab, nak masuk mahkamah tu, orang miskin tak ada duit nak masuk macam mana? Tak boleh. Lah kali kalah gitu, antaranya musuh akan buat fitnah. Kemudian kita, kalau kita nak fight, kita kena ada duit. Kemudian musuh akan tangguhkan kes. Makin tangguh kes, makin banyak kena bayar. Makin tangguh, makin banyak kena bayar. Bila kita tak mampu lah sekali, kita kalah. Itu permainan dia. Jadi kita sabarlah dengan kehakiman atas dunia ni. Buat setakat yang mampu, ikut saluran yang betul. Ada rezeki, kita menang. Tak ada rezeki, kita kalah. Dia tunggu ke akhirat. Contohnya macam isu kampung Sungai Baru di KL. Tanah dirampas, pampasan tak setimpal. Jadi Maliki Yaumiddin, Allah hakim hari pembalasan.
Kemudian kita sambung ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, engkaulah sahaja, na'budu, kami sembah, wa iyyaka, dan hanya engkau sahaja, nasta'in, kami mohon pertolongan. Lihat betul-betul tuan-tuan, ayat ni sangat cantik sekali. Kita kena faham bahasa ni muqaddam yang didahulukan, muakhir yang diakhirkan, dia ada sebab dia. Secara umumnya apa perkara yang diawalkan adalah perkara yang utama, yang nak ditekankan berbanding perkara yang diakhirkan. Iyyaka na'budu, hanya padamu ya Allah kami sembah. Maksudnya Abu Tahir mengatakan adalah hanya kepada Allah kami mengesakannya dan kami taat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Maksud dia hanya padamu kami mohon pertolongan agar kami sentiasa menyembahmu teguh keyakinan dan sentiasa taat padamu. Baik, kenapa Allah mendahulukan na'budu? Kenapa Allah tak letak dulu hanya padamu kami mohon pertolongan, hanya padamu kami sembah? Jawapannya, kalau kita nak minta tolong ke Allah, kita nak Allah tolong kita, syarat dia kita mesti nak budu terlebih dahulu, mesti sembah Allah terlebih dahulu, mesti sembahyang terlebih dahulu. Sebab itulah dalam teks azan, hayya 'alas salah, kemudian barulah hayya 'alal falah. Sembahyang dulu baru berjaya. Kenapa Allah tak bagi pertolongan kepada, tak menangkan terus Palestin? Kenapa Allah tak bagi Malaysia ini Islam yang menang, terus berdaulat berkuasa? Sebab apa? Sebab apa Allah tak turunkan pertolongan tu? Sehingga Islam ni berkuasa, kita boleh laksanakan hudud qisas, undang-undang ekonomi Islam, pelancongan Islam. Kenapa Allah tak bagi kita pertolongan, kemenangan itu? Kerana belum cukup nak budu kita. Ta'abbud, penyembahan kita kepada Allah tak cukup. Tak cukup syarat. Syarat Allah nak menurunkan pertolongan, nusrah Allah, pertolongan Allah nak turun ni waktu kemuncak kita telah na'bud, sampai tahap kita dah tak boleh nak buat lagi apa-apa. Contohnya dalam perang Badar. Sebelum perang tu Nabi angkat tangan, Nabi tadah tangan atas gitu, lebih tinggi daripada bahu, disebutlah hadis. Dalam doa tersebut antaranya Nabi sebut, wahai Allah Ta'ala, ya Allah, kalaulah engkau tak memenangkan tentera Badar ini, maka selepas ini tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Nak kata getirnya perang Badar ni. Bila ditanya pada tentera, siapa ada kuda? 2-3 orang kat tangan. Siapa ada pedang? 2-3 orang je angkat tangan. Siapa ada baju besi? 2-3 orang. Siapa ada kasut? 2-3 orang je angkat. Maksudnya tentera Islam ni berperang dalam keadaan yang sangat-sangat kekurangan. Habis tu bila ditanya, kamu nak perang dengan apa? Yang seorang angkat pasir, yang seorang angkat pelepah tamar. Nak berjalan dengan apa? Kaki. Walaupun tak ada kasut. Perang. Sampailah satu kemuncak. Kemuncak peperangan itu, dah tentera Islam ini telah berjuang, telah berusaha sehabis daya.
ta'abbud, barulah Allah turunkan malaikat. Bila Allah turunkan malaikat, sahabat yang sedang berperang ni terkejut. Kami baru tarik, tapi dah tertanggal kepala musuh. Belum libas lagi. Sebab apa? Malaikat yang libas. Akhirnya menang tentera Islam dengan pertolongan Allah Ta'ala. Logik akal memang tak menang. 313 sahaja tentera Islam. Tentera musuh 1000 lengkap bersenjata. Logik memang tak ni. Tapi nusrah Allah. Yang penting adalah ta'abbud. Sebab tu bila kita berdepan dengan masalah, yang penting adalah ta'abbudi, sembah Allah. Duit tak ada ni, tinggal RM2 ni. Pampers anak tak ada, nak beli minyak, telur, beras lagi ni. Semayang. Pergi semayang. Berdepan dengan masalah cucu yang degil, anak yang degil, pergi semayang. Berdepan dengan sakit kronik, kanser, sebagainya, pergi semayang. Jadi tuan-tuan, bila kita rasa serabut, tak tentu arah, ta'abbud, pergi semayang, pergi sembah Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami mohon pertolongan, insya-Allah. Kerana apa? Nabi ajar kita dalam satu hadis, wa idza sa'alta fas'alillah, bila kamu nak minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila nak minta tolong, minta pada Allah. Hadis ni hadis yang panjang sebenarnya. Nabi pesan pada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah kamu, bila seluruh umat berkumpul nak bagi manfaat pada kamu, nescaya mereka tidak akan mampu bagi manfaat melainkan dengan izin Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad katabahu Allah. Ketahuilah, bila seluruh umat berkumpul, hunus pedang di leher kamu, nak bagi mudarat pada kamu, tapi Allah tak izin, maka tak jadi. Ini kita kena ada keimanan yang teguh macam tu. Pegawai-pegawai immigration, custom, ada yang jujur, yang amanah dengan tanggungjawab. Tapi bila berada dalam situasi yang begitu, kita ada kes yang baru ni, dia nak bekerja secara berintegriti, amanah, last kali diancam bunuh. Diancam bunuh, tuan. Immigration custom ni tiap-tiap hari, tak suap, tak lepas, tak terima pegawai atas turun. Tak boleh nak kawal, tuan. Dalam podcast tu, pegawai tu sebut, kami cuba atasi masalah ini dengan menggantikan pegawai di immigration tu adalah budak-budak tahfiz. Dah sekali sama juga, tuan. Tahfiz tak tahfiz, dia makan rasuah semua tu juga. Ada abang ipar tu, dia polis, dia tak nak naik, kekal private. Naik jawatan nanti akan berhadapan dengan suasana yang begitu, suasana yang tidak boleh berlaku amanah, haram. Siapa amanah, haram. Sampai ke sudah tokan dadah, tak pernah kena tangkap. Jadi sebab itulah capai umur 30 lebih ni, ramai yang resign. Sebab apa? Dia sedar dia tak mampu nak hadap di situ.
dia pertaruhkan nyawa untuk berlaku amanah. Kita merenung kisah bagaimana kebergantungan Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala. Kita tengok sirah Nabi. Nabi Muhammad ni lahir tak ada ayah. Ayahnya Abdullah meninggal dunia sebelum Nabi lahir lagi. Umur Nabi 6 tahun, ibu Nabi Aminah meninggal dunia. Kemudian datuk Nabi Abdul Muttalib ambil jaga. Abdul Muttalib meninggal pula waktu Nabi berusia 8 tahun, darjah 2. Kemudian pakcik Nabi Abu Talib ambil jaga. Ada 1 tahun yang dinamakan sebagai Amul Haznu, tahun kesedihan. Sebab apa? Allah matikan 2 tulang belakang Nabi. 2 orang ni lah yang menjadi tonggak mengapa Nabi boleh bawa dakwah di Mekah. Siapa dia? Pertama, isteri Nabi Khadijah, hartawan, kaya. Yang kedua, Abu Talib, abang kepada Abu Lahab. Sebab itulah Abu Lahab tidak boleh buat lebih-lebih nak menzalimi Nabi Muhammad. Sebab dijaga, dilindungi oleh Abu Talib. Dia abang. Lepas mati 2 orang ni, berlakulah siri kekejaman, kezaliman yang jauh lebih pedih. Jadi kita pun tertanya-tanya, kenapa Allah buat macam ni pada Nabi Muhammad? Allah matikan orang yang Nabi sayang, kesemuanya. Allah matikan orang yang banyak tolong Nabi dalam dakwah, kesemuanya. Sehingga Nabi tinggal sebatang kara. Maka sudah pastilah jawapannya, Allah nak ajar Nabi supaya bergantung penuh kepada Allah sahaja. Anak kan, macam cuti 2 minggu kan, 24 jam orang dengan anak. Anak sudah pasti dia akan bergantung pada ibu dan ayah dia. Jadi ibu dan ayah kena pandai untuk mengajar anak berdikari. Janganlah kita terlampau mengongkong sampai tolong buat kerja sekolah lah apa semua. Dan janganlah sampai kita berlepas tangan terus. Sederhana. Cumanya apabila kita ada seseorang makhluk yang kita sandar padanya, menyebabkan iman kita lemah. Bila kita sedih, kita kecewa, kita pergi cari ayah. Sedih, kecewa, pergi cari pasangan. Sedih, kecewa, pergi cari adik-beradik. Itu yang menyebabkan iman kita lemah. Apabila kita sedih, kecewa, kita sandar terus kepada Allah Ta'ala, ketika itu datanglah ombak, badai, ujian yang besar macam mana pun, hati tenang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Ujian ni daripada Allah, kita pulangkan pada Allah. Sebab itulah selepas Nabi keluar daripada Taif, dakwah Nabi di reject, kena humban dengan batu, berdarah. Nabi kecewa. Nabi sedih. Aku ni datang dengan Zaid nak buat dakwah tapi kena reject. Dah lah kena reject. Kena baling batu lagi. Maka Nabi duduk atas batu, berehat. Nabi mengadu, bukan mengadu pada Zaid. Nabi tak luah dekat Facebook, dekat TikTok. Nabi angkat tangan, Nabi doa pada Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan, Anta Rabbul Mustad'afin. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkaulah Tuhan aku. Ila man takiluni, kemanakah engkau letakkan urusan ini? Ila man yatajahamuni wa hawani 'alan nas, alangkah hinanya aku. Panjang Nabi luah ke Allah. Adakah Nabi terus berkecewa? Tidak.
Nabi luar dekat Allah, selesai, Nabi move on. Bangkit buat dakwah. Nak ajar di sini bahawanya Nabi tidak bergantung pada makhluk. Makhluk khuliqal insanu dha'ifa, diceritakan manusia ini lemah. Sebab tu bila kita cerita kat makhluk, kan, isteri cerita kat suami, bang sakit, tok lorot, penat, buat kerja rumah. Suami, suami takkan faham. Ceritalah sejam, 2 jam kan, suami tak faham. Kita suruh rehat, dia buat kerja rumah, dia sakit pula. Tapi kita kena luah, tapi isteri kena luah kat suami lah. Ada satu hari tu, satu malam tu, kita panggil pillow talk. Aisyah cerita tentang 11 jenis suami. Rasulullah dengar satu-satu. Jadi suami ni kena menjadi pendengar yang bagus untuk mengeratkan hubungan. Cuma kita nak cerita kat sini, kalau kita susah, kita cerita kat manusia, macam mana emosi kita lukis ke apa ke, manusia takkan pernah faham. Sebab apa? Man lam yadhub la yadri. Siapa yang tiada rasa, dia tiada tahu. Kita cerita seronoknya kita panjat gunung hiking, dia tak pernah hiking, dia tak akan pernah rasa. Cikgu Jeman cerita seronoknya dapat pacak kemah. Kami dah lama teringin tapi tak dapat. Tapi kita takkan dapat faham betapa nikmatnya camping di pantai, dapat pacak kemah. Melainkan kita lalui benda itu. Jadi Roger. Bang, mahal camping. Jadi malam ni kita ambil pengajaran 2 ayat, iaitu ayat 4 dan 5. Ayat 4, Allah hakim. Atas dunia boleh lepas, akhirat no. Ayat yang kelima, nak bergantung pada Allah sahaja, total. Tapi syarat dia ada, kena sembah dulu, baru Allah turun pertolongan. Ini dah lah miskin dunia. Lepas tu tak semayang, miskin akhirat 2 kali. Jam. Jadi kurang-kurang kita miskin atas dunia, biarlah kita kaya di akhirat. Sebab itulah Nabi sebut, aku tak risau umat aku ni diuji dengan kemiskinan. Tapi aku risau kalau umat aku ni diuji dengan kesenangan. Sebab ramai yang gagal apabila dia senang. Sebab tu nak didik anak pun, macam kita tengok Alif Syukri tu, walaupun dia kaya, dia tetap didik anak dia dengan kemiskinan. Supaya anak dia jadi manusia. Kalau didik anak dengan kekayaan, habis, rosak. Sampai dia tak kenal susah itu apa. Wallahu ta'ala alam. Kita buka untuk sesi soal jawab. Silakan. Ada soalan tuan? Ataupun ada apa-apa yang nak dikongsikan? Kena ajar. Ya. So juga glamping tau selalu. Glamping okey kot. Ada soalan, Ustaz, bolehkah beli kambing menggunakan van jenazah? Macam mana ni? Tahu ni?
Bolehkah beli kambing menggunakan van jenazah? Salwani siapa dia? Macam mana tu tak faham tu. Beli kambing menggunakan van jenazah. Oh. Beli van jenazah milik, katakanlah van jenazah tu milik surau, kambing personal kan, milik sendiri, boleh ke? Sewa. Kalau nak guna, itu yang jadi isu berkenaan dengan cas handphone di masjid. Boleh ke? Handphone tu personal, cas plug tu milik wakaf. Jadi benda ni dah dijawab oleh para ulama, hukumnya boleh. Sebab bila dikira-kira tak sampai 10 sen pun kos untuk charge tu. Katakanlah dia pakai 10 watt ke, kami mesti pandai lah. Jadi maksudnya dia tidak merugikan masjid sedikit pun. Setakat charge handphone ni apalah sangat. Dan memang kegunaan ni adalah kegunaan awam. Boleh, tak ada masalah. Yang masalah bila pergi guna buat maksiat. Itu saja. Dan tadi yang kita jawab tu, jawapan dia boleh, tapi jangan sampai memudaratkan surau tu, sampai kan bil lambung sampai tu. Yang tu sewa. Jawapan dia sama macam tadi juga, jangan sampai memudaratkan surau masjid tu. Yang kes tadi tu dia tak memudaratkan, masih boleh tanggung, tak sampai 10 sen pun charge. Jadi kalau tadi tu masuklah RM50 dalam tabung, sewa. Bawa kami rezeki masjid buat turun kami dari van jenazah. Jadi benda surau ni benda awam, dia tak boleh buat harta sendiri. Sebab ada isu juga, mak kami pernah cerita macam benda tu KH kan, kemahiran hidup. Benda tu harta sekolah, dia bawa balik di rumah dia, dia guna untuk kegunaan personal, maka itu haram. Kegunaan yang tu dah kira mementingkan diri sendiri dah. Jadi kami rasa yang tu saja. Ni ada soalan last. Kenapa kita kena sembelih waktu Aidil Adha? Itu syariat. Syariat memang Allah suruh buat. Zabaha, sembelih. Mari daripada kisah Nabi Ibrahim, maka kita kena buat. Sama juga macam solat Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, Allah suruh semayang, maka kita semayang. Lepas ni mudah ya, bukannya lembu sihat bila dah sembelih maka kita makan jadi. Itu hikmah tepi. Ni yang pentingnya ubudiyah, ta'abbud. Allah suruh, kita hamba, kita buat. Jangan bersoal, jangan menafi, buat saja. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.